Hai mambang kuning, mambang merah, mambang putih, mambang biru, mambang coklat, mambang hitam, mambang biru air laut. Pakcik tak ajar mambang kuning. Okey, Assalamualaikum. Ni tadi balik dari berniaga kat Putrajaya. Singgah sekejap dekat Payung Camp. Planning ikutkan tu. Nak orang kata apa, nak tengok-tengok je lah. Nak tanya pasal pack tulang ikan dengan ground sheet untuk dom. Tapi itulah, jampi tak menjadi, dapat barang ni. Tadi pergi dapat 4 barang. So malam ni nak buka lah, ni ada 4 barang. Ni barang Shopee. Ada 4 barang lah. Okey, ni beg untuk meja besi. Apa dia? Sekejap, check. Steel table rack, wire mesh bag dia. Ini saya beli camping room ni RM49. Dia agak besar dan dalamnya agak luas. Dan padded. Kat depan dia ni ada bag. Dia ada satu tempat juga untuk kita simpan barang. Ada 2 bahagian. Untuk meja dengan kepaman. Dan ini pula ciri air Campfire Kettle. Ini Camping Mall 1.5 liter 116. Dia bentuk macam ni lah. Dia stainless steel. Dan ni dia agak tebal. Mula-mula saya nak dia hitam, tapi hitam staff payung dia kata bila cala kita nampak dekat hitam tu nampak garis-garis, nampak cala, jadi itu tak jadi. Mula-mula nak ambil yang nipis punya, yang biasa untuk camping nipis, tapi dekat corong keluar air ni dia tak ada jaring-jaring. Yang ni dia ada macam jaring. So untuk takut kalau binatang mungkin susah sikit lah nak masuk besar-besar. So ni 119. Yang dua ni pula ini Crossy camping chair outdoor. Ni Moonchair lah. Bawa brand Payung. Jadi sebelum beli tu dah kisah dekat dia punya kursi display tu. Memang selesa lah. Dan orang kata dan steady. Dia punya kursi tu memang tak ada goyang-goyang. Allah. Sekali ni akan tak ada bag, baru first start buka ni ada bag. Saya ambil warna hijau, green, hijau askar. Yang kursi ini tadi 1 biji, harga dia RM55. Saya buka dari satu.
letak tulisan menteri dalam warna hitam. Tanpa lagu. Dalam. Kita menteri dapat warna hitam. Kotak dia pun tulisan menteri. Barang dia tak ada yang tahu dia. Tak apa, kita tengok. Bismillah. Harap-harap okey. Dia pun tebal ya. Jadi macam coating kat dalam ni. Coating ni. Dia kat tepi ni ada poket. Ada satu poket. Hijau. Tepi ada poket. Ada poket. Ya. Dah. Baik. Jadi kursi ni stabil, dia tak ada goyang-goyang. Kadang ada setengah kursi camping, kalau kita tengok dia bila kita duduk dia dia bergoyang. Yang ni tak ada, dia okey. Dia stabil. Dia pun ada kain, ada padding sikit. Ada batas span. So memang selesa lah. Dia ada dua jenis. Satu yang high back lah. Tapi saya try dua-dua. Saya lagi sedap duduk ni sebab dia ada macam belakang dia ada support. Jadi kita untuk pinggang kita dia ada support. Jadi memang lagi selesa lah yang ni. Kalau yang high back tu dia macam kat belakang dia macam tak ada support sangat. So saya rasa tak berapa sedap. Yang satu ni dia lebar. Pada setengah kursi tu dia agak sempit, jadi dia bila kita duduk terasa macam tersepit lah. Tapi ni alhamdulillah okey lah. Memang selesa. Boleh bawa camping ni. Ni satu ni Nabi camping. Bawa dua ni lah. So dari sini tengok barang, kualiti material memang pasti. Dia tebal. Kain dia pun tebal. Dia punya besi dia pun tebal. Dia bukan ni tak repair. Repair dia semua. Finisher ni cantik, kualiti lah. Alhamdulillah. Dengan orang kata dengan apa tu berpadanan lah dengan harga dia. Kualiti. Ini taruh tepi dulu. Allah. Ini barang dari Shopee. Ini untuk ini balik-balik tadi dia baru sampai tadi balik. Dia pernah buat kendala ni, lupa lah. Saya check. Camping rope. Camping rope pulley adjuster. Dia memang untuk apa? Tali rumah tu. Dia saiz 4mm punya watt, 4mm punya watt tali. So memang untuk memang khas untuk pula tali kemah. Material
sikit. Jadi plastik dia ada bagi ni, dia punya ni agak kuat juga. Tengok besi ni. Pasang lagi. Ada pasang lagi. Nanti baru pasang tali ada kat bawah. Ni saya kat atas. Nak buat kat luar, luar gelap, lampu tak cukup. Saya buat dalam bilik. Oh, ni sikit. Ni. Dia bagi dua sekali lah. Ya, dia nampak tak? Dia macam ni. Dia ada dua. So kita just tarik je lah. Biasa kalau kita tengok dia punya apa tu? Dia stopper tu dia pakai macam nombor 8 tu kan. Ini pakai ni lah. Saya pun tak pernah cuba benda ni. InsyaAllah hari Sabtu ni saya akan cubalah. Ini dia punya kita angkat bawah, saya try pasang tengok macam mana. Saya beli ni 10 biji. Beli 10 dulu untuk 10 kali. Nanti kita tengok macam mana. Kalau dah pakai nanti saya bagi video dah, bagi komen. Okey, tetap. Ini pun 1 biji 10 ni total siap pos dalam RM40. 30 sen. So mana dia kurang dalam RM4 lah 1 biji. Biasa dia orang jual dengan tali sekali, tapi saya cari yang tak ada tali sebab saya tali dah ada banyak, jadi tak perlu yang tali lah. Saya beli yang asing. Ya, untuk ni kerugian kerugian dekat payung camp tadi, barang-barang ni tadi. Untuk kerusi ni, camping easy moon chair, walaupun ni tak dua-dua hijau, dapat satu hijau satu hitam pun boleh lah, tak kisah. Dia sebiji RM55. So dulu mana 110. Lepas tu bag tadi untuk table rack wire mesh, table rack wire mesh. Bag camping pun ni RM49. Dia besar, pendek. Tengok dia punya material pun kualiti alhamdulillah. Dalam dia siap ada painting semua. Dia bukan kain kosong, dia ada painting semua lah. Kualiti lah barang dia. Kain dia pun tebal. Lepas tu stainless steel tadi dulu lah. Cerit ni 119. Ni pun camping mode juga ni. Dia agak berat sikit lah, 1.5 liter. Ada yang lepeh pun ada 1.5 liter tu dalam 55 ke 59 lah. Tapi tu ini kecil. Dan dunia corong ni dia tak ada tutup, dia kosong je. Takut kita berapa, takut ada serangga terbang, dia landing, dia terus masuk ke air. Kalau macam ni dalam dia ada lubang, ada jaring-jaring, macam jaring yang lubang-lubang tu. So kalau kata apa, kalau ada binatang serangga terbang, dia susah sikit lah, dia nak masuk. Tutup dia pun ketat. Megang atas ni pun okey. Orang kata nak tuang pun sedap juga ni. Boleh lah buat kopi ke apa, camping nanti. So total tadi total 278. Dari nak tengok tulang ikan dengan ground sheet untuk dom, tulang ikan kena buat lari kucing, dapat bagai lain.
Itulah pasal kalau masuk camping moon. Masuk camping moon pula. Masuk payung camp. Baca jampi pun tak jalan juga. Dia bergantu sikit. Tapi diorang ada bagi diskaun 10%. So total 250 sen. Itu je lah unboxing simple-simple. Nanti apa-apa kalau dah sampai tempat camping, saya update lah apa-apa dia punya kursi macam mana kualiti. Tapi bagi first impression memang ok lah kain tebal, puas hati. Duduk pun selesa. Tadi masa try dekat payung ada satu kursi nature height ke apa, dia bagi macam ni juga. Dia low back punya, tapi bukan dia sempit. Dia macam kita jadi sempit macam ni, kita sedap lah duduk, selesa. Belakang pun sedap. Harga pun ok, berpatutan. Ok, itu je lah untuk simple-simple je. Tak ada benda lagi lah. Itu sebab barang ni semua dah ni, tak ada banyak benda pun. InsyaAllah nanti apa-apa, kalau dah guna long term review, saya update lah nanti. Ok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.